Ready boleh go Leka? That's the Jeku J5. Wow. You drive. Yes. Yelah, bila aku duduk dalam ni, rasa memang senyap. Yalah. Actually memang quiet. Ya, sebab kereta ni pakai cermin double glaze. Biasanya dalam kereta-kereta SUV mahal saja. Steering macam mana? Light. Senang nak drive bandar. I pun rasa dia punya ride lain sikit. Sebab kereta ni belakang pakai multi-link. No wonder lah termelantun, tak bumpy sangat. Kereta yang biasa pakai torsion beam, tapi kereta ni pakai multi-link. Dia lain sikit. Ya, berbeza sikit, mahal sikit. Skrin dia besar gila. Resolution pun sharp. 2K display. Dan kamera 540 ni memang useful lah. Izin nak parking bandar. Boot dia ni memang besar. Kalau turun seat belakang boleh muat 1,200 liter. Okey lah untuk road trip. Memang sesuai untuk family. Ramai orang tak tahu tentang ni. Tapi tahukah anda kereta ini pet friendly? Serius lah. Kucing lekuk. Dia punya seat scratch resistant dan antibacterial. Make sense lah sebab sekarang ramai orang ada pet kan, dan dia selalu travel dengan pet kan. So memang baguslah kereta ni dia buat pet friendly. Dia pun suka, Leko suka tengok. Senyap je, Relax je. Dia suka aircon. Kereta ni ada safety ya. ADAS level 2+, ada lane departure prevention, emergency lane keeping, door opening warning, blind spot detection, rear collision warning. So memang sesuai untuk daily driving lah. Exactly. Honestly, benda yang paling kuat pasal J5 ni bukan horsepower dia. Dia rasa expensive. Dan itu yang susah nak fake.